Anak dah masuk sekolah rendah tapi masih belum lancar membaca, sukar fokus, cepat lupa dan tak faham apa yang diajar. Semakin hari, semakin ramai ibu bapa mula menyedari perkara yang sama. Bukan kerana anak-anak tidak bijak, tetapi kerana otak mereka masih mencari rentak. Sebagai seorang doktor perubatan berpengalaman, saya percaya bahawa asas pembelajaran yang kukuh bermula daripada otak yang sihat dan tersedia. Dalam fasa awal tumbesaran, otak anak-anak sedang giat membentuk sambungan sel otak yang menyokong keupayaan mereka untuk belajar, memahami dan mengingat. Ini tempoh paling kritikal dalam proses perkembangan minda. Namun, apa yang membimbangkan, gaya pemakanan dan cara hidup anak-anak hari ini semakin mencabar. Ramai yang terlalu memilih makanan picky eaters. Kurang makan sayur, kurang makan buah, lebih gemar makan yang tinggi gula dan terproses. So, dalam keadaan ini, otak mereka tidak mendapat nutrien yang mencukupi untuk berkembang secara optimum. Kesannya, ramai anak sukar menguasai kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira. Dan ada yang cepat lupa, sukar kawal emosi dan sering alami tantrum. Lebih-lebih lagi, di zaman ini, ramai anak yang ketagih gadget. Hanya bertindak balas bila didedahkan kepada skrin. Malah, ada juga ibu bapa mula perasan anak lambat bercakap dan sukar berinteraksi. Walaupun cabaran perkembangan ini berbeza bagi setiap anak, satu perkara yang jelas, semua ini memberi petanda bahawa otak anak anda sedang bergelut dan mereka perlukan lebih daripada sekadar kata-kata semangat. Mereka perlukan sokongan yang menyeluruh dari dalam, terutamanya dari segi nutrisi minda. Sebagai solusi, saya bersama tim profesional SKV telah memformulasikan SKV Mindtropic Junior, booster minda untuk otak yang bijak dan sehat. Ia terdiri daripada ramuan premium dan bernutrisi tinggi yang menengahkan fosfatidilserin atau turut dikenali sebagai super booster untuk kecerdasan otak dan daya ingatan. Dikombinasikan dengan alpha-linolenic acid, sejenis nutrisi asas yang tidak dapat dihasilkan oleh badan tetapi diperlukan untuk menghasilkan nutrisi penting otak seperti EPA dan DHA bagi membantu sel-sel otak berhubung. Dan lebih istimewa, SKV Mindtropic Junior turut diperkayakan dengan digoxime, bahan berpaten yang mengandungi 5 enzim pencernaan bagi membantu penghadaman lebih baik. 22 jenis ekstrak sayuran dan buahan termasuklah multivitamin dan multimineral turut terkandung di dalam SKV Mindtropic Junior untuk mengisi kelompongan zat nutrisi untuk tumbesaran yang sehat. Saya yakin dengan sokongan nutrisi yang menyeluruh, anak-anak akan lebih bersedia untuk belajar, lebih fokus, lebih stabil dari segi emosi dan tidak lagi ketinggalan. Sebab itulah peranan kita sebagai ibu bapa adalah untuk bantu mereka bina asas yang kukuh supaya bila anak-anak kita ini masuk ke fasa yang lebih mencabar, mereka cukup bersedia dari segi mental dan emosi. Bagi saya, SKV Mindtropic Junior bukan sekadar vitamin minda, ia adalah pelaburan awal untuk anak capai potensi sebenar mereka yang lebih cemerlang.